Saya baca dalam Facebook, dia kata tanggungjawab seorang suami termasuk masak, kemah rumah, urus pakaian, sebagainya. Manakala tugas isterinya hanyalah layan suami mata-mata. Betul tak? Betul. Asalnya isteri, suami yang wajib beri dia nafkah. Nafkah suami ni 3 perkara wajib. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Baik yang makan, minum, asalnya suami yang wajib ambil di mana-mana ikut suka, masak sendiri ke, beli kedai ke, upah orang masak ke, untuk isteri dia. Nampak? Kalau tak buat begitu, dia kena beri duit kepada isteri dia boleh makan di mana-mana yang isteri dia suka. Ataupun dia beli alat-alat memasak, lepas tu dia beli bahan mentah, isterinya masak. Boleh. Faham tak? Jadi asal dia kita sendiri yang kena cari. Faham? Asalnya bukan orang puang yang wajib jahit baju diri dia. Kita yang wajib beli baju bini kita, buat balik beri ke bini kita. Tu asal kita kena tahu. Tapi kita berlebih kurang dalam bab ni. Para perempuan sunat tahu menjahit. Ramal ni orang puang tak pandai jahit. Orang puang moden, dia tengok dulu zaman kita, tok kita. Tok kita masak pandai, serba-serbi pandai. Bini kita pandai tak masak? Pandai. Jangan cari bini yang pandai masak, jangan. Cari bini yang rajin memasak. Pandai tapi tak masak. Tengah duduk relax kat dapur, kat dekat ruang tamu tu, keluar kod TV, resipi. Berlari ambil pen. Nampak? Ambil kertas, tulis resipi. Ayam 1 ekor, ayam 1 ekor. Telur 2 dozen, telur 2 dozen. Garam 9 kilo, garam. Tulis. Cuka 12 botol, cuka 12 botol. Tulis. Masak tak? Dah. Makan kedai. Pasal apa kita silap cari bini yang pandai masak, tapi tak masak, pandai saja. Buku masak tinggi pada bini kita. 365 ada, 360 ada. Tak? Kepala itik celup tepung, macam-macam peseng, tak masak. Bini kita masak dengan benda? Dengan handset. Beli dapur jangan. Kita beli hak dapur 1 tuku. Yang 4 tuku bang, 4 tuku bampan ni. Tengah tu ada bakar oven besar punya pintu. Mertua ai dua-dua boleh masuk dalam. Masak tak? Tak masak. Jangan masak benda dengan WhatsApp. Bang, jangan lupa tom yam ayam lebih. Dia masuk dengan WhatsApp. Nampak? Batulah bukan salah. Tapi kalau jenis malas masak, tak pandai masak, tak pandai menjahit, jangan mahal-mahal sangatlah. Hantaran murah-murah sudah. 500 sudah. Ni bila tanya berapa makcik ni? Tunang dah. Tarikh nikah tahu dah. Lepas raya cuma mari ni nak tahulah hantaran. Makcik kata, hantaran tak mahal. Macam kakak dia lah, 20,000. 20,000 masak tak pandai. Dia boleh dua yang masakkan, iaitu panahkan nasi kemarin dengan buat masak air panas. Dua tu yang pandai. Suruh buat nasi goreng, buat tapi jadi macam wajib, macam pulut wajib nasi goreng. Cedok nasi goreng, nak buah atas pinggan laki, dak jatuh nasi goreng. Dak jatuh, lekat di sodek. Lala cocok dengan papang, berbok jatuh nasi goreng. Tu 20,000 hantaran.